Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan. Ya Allah, berilah restu dan kesejahteraan yang sempurna. Wa sallim salaman tamman. Gunakan kepada kami kesejahteraan yang sempurna ala sayyidina Muhammad, kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanhallu bihil uqad, semoga terurai segala simpulan, wa tanfarju bihil kurab, dan dilepaskan daripada segala kesusahan, wa tuqda bihil hawaiju, ditunaikan segala jenis hajat, wa tunalu bihir ragaibu, tercapai segala keinginan, segala impian, segala cita-cita, wa husnul khawatim, dan mudah-mudahan mendapat husnul khatimah, wa yustasqal ghamamu, dan dicurahkan hujan rahmat, biwajhihil karim, dengan berkat pribadinya yang mulia yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi, demikian juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat baginda, fi kulli lamhatin, bagi pada setiap kelipan mata, wa nafasin, dan hembusan nafas, bi'adadi kulli ma'lumin lak, bahkan sebanyak pengetahuan engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Mama-mama, ibu ayah yang saya kasih, mama-mama yang saya hormati, Tuan Pengurusi Masjid, Fadil ayahanda saya, Fadil Ustaz Haji Minggu,
jumpa juga kepada kakanda saya Fadil, imam kita Ustaz Nazri, kakanda saya Fadil. Saya syukur ibu ayah yang saya kasih. Tuan-tuan, pertamanya saya nak kongsi lah. Malam ni kita bukan kuliah, tapi lebih pada kongsi. Sebab saya tak pandai berkuliah, jauh sekali pandai berceramah, tak pandai. Tapi saya nak berkongsi lah, Pertama tuan-tuan, untuk para jemaah saya nak beritahu, kita 2 hari ni, bermula daripada hari ini, bermula daripada 13 Disember, berakhir pada 14 Disember esok. Untuk makluman, untuk pengetahuan semua, Masjid Sultan Abdullah, masjid kita buat kerjasama dengan LKPIM, Lembaga Kemajuan Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia. Betul ya? Tuan-tuan, kita ada LKPIM, tak ada ke LKLIM, Lembaga Kebajikan Lelaki Islam Malaysia? Tak ada. Kalau tak ada, kena buat tak? Kita kena buat. Rugi banyak. Mana haji? Mana haji? Perempuan je ada, kita tak ada. Itu makluman tuan-tuan semua. Pagi ni sampai lagi esok. Maksudnya kita ada program yang dinamakan Khemah Ibadat. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada LKPIM. Sebut susah. LKPIM. Kerana apa? Kerana sudi menjadikan masjid kita untuk berprogram khemah ibadat. Masjid kita ni siapa yang urus, siapa yang danai? Masjid kita didanai oleh masyarakat. Siapa masyarakat? Masyarakat. Siapa masyarakat tu? Inilah sekeliling kita, penduduk kawasan-kawasan yang berada di kampung Sungai Berdaun yang kita cintai. Bila mana kawasan sekeliling kita, ahli qaryah kita, masjid kita menyumbang, bersedekah. Sekarang ni canggih lah. Dia tak datang masjid, tapi dia boleh sumbang pada masjid. Apabila ada iklan-iklan, kadang tak ada pun iklan-iklan, dia masuk di Facebook masjid. Mungkin ada yang belum tahu, masjid kita ada Facebook. Bukan koman-koman, bukan kaleng-kaleng. Masjid kita pun ada Facebook. Lalu dia menyumbang. Dia mungkin tidak hadir ke masjid secara fizikal, tetapi kecintaan dia, ingatan dia kepada masjid Rabbana tinggi. Lalu dia pun menyumbang. Bila dia menyumbang, ibu ayah, masjid dapat mengadakan program. Dan antara program yang dapat diadakan adalah pada 2 hari ni. Makanya ibu ayah, barang siapa yang bersedekah, yang berwakaf, yang menyumbang lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah Ta'ala, diberikan diberikan pula kepada tabung masjid. Lalu pengurusi kita yang bijaksana, Ustaz, jadi pengurusi yang dah nak bagi tahu mengadakan, bersetuju untuk mengadakan program. Maka program tu, orang yang buat program, orang yang hadir program dapat pahala, orang yang menyumbang pun dapat pahala. Di poin dia saya nak cerita yang tu. Saya nak cerita duit tuan-tuan. Inilah antara. Tapi Ustaz, kenapa tak banyak program? Nanti kalau kita buat banyak-banyak, takut tak sempat masyarakat kita nak kejar. Takut nanti tak sempat nak minum kopi sus. Takut nanti tak sempat nak makan di Red Onion. Takut nanti tak sempat nak bawa anak main bebek kayu kasut roda dekat bandar. Takut tak sempat nak ke Seasport bila ada program. Jadi memadai lah. Yang belum ada dia pun, orang Penang kata seliat ni apa? Nun tak memenuhi lagi. Itu yang pertama.
Saya kongsi sikit untuk makluman ibu ayah. Sebab apa? Sebab insya-Allah untuk makluman tuan-tuan daripada pagi tadi kita jemput Ustaz Ibrahim Mat, kan? Alhamdulillah Ustaz Ibrahim Mat telah membicarakan tentang perkara-perkara kelebihan-kelebihan solat sunat. Solat sunat selama ni kita cuma tahu solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Pernah tak kita tahu bagaimana nak melaksanakan solat sunat tasbih? Tasbih. Kalau tasbih subhanallah 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 tu kan kita tahu Ustaz. Kalau sunat tasbih tu macam tak pernah dengar Ustaz. Contoh, makanya kita datangkan Al-Fadil yang berbahagia Ustaz Ibrahim untuk datang menerangkan kepada kita bagaimana yang nak melaksanakan. Yang pertama, bagaimana yang dikatakan solat-solat sunat. Yang kedua, solat-solat sunat apa yang boleh dilaksanakan. Yang ketiga, solat sunat apa yang ada ketika boleh dilaksanakan, ada ketika tak boleh dilaksanakan. Itu sesi Al-Fadil Ustaz Ibrahim. Bila masuk kepada petang, alhamdulillah, tak cukup dengan sebelum mula dengan Ustaz Ibrahim, kita mulakan dengan maksurat, bacaan-bacaan maksurat. Saya contohlah kongsi pengalaman peribadi saya. Untuk makluman ibu ayah, saya bukanlah berasal permulaan masuk ke lorong agamawan. Saya bukanlah berasal daripada golongan agamawan ataupun lahir daripada keluarga yang beragama. Masuk beragama ni, contoh Ustaz Ustaz Minggu, Ustazah Puspa, Mama Ustazah. Lalu lahirlah anak Ustaz, nama apa? Apa nama? Saya ingat nama panggilan. Boleh ke sebut? Boleh. Lalu lahirlah Acong. Lalu lahirlah Acong. Acong dibesarkan dalam keluarga agama. Sebab apa? Maknya Ustazah, ayahnya Ustaz. Saya bukan dilahirkan dalam keluarga yang begitu. Saya sekolah rendah biasa. Kalau di sini kita ada sekolah kebangsaan Pendaru. Saya dulu kecil-kecil macam tu lah. Buah tak kira lah. Itu sekolah rendah. Bila masuk sekolah menengah, saya sekolah menengah kebangsaan biasa. Ustaz nak cerita apa? Ustaz nak kami kagum dengan peribadi Ustaz. Tak. Ada benda saya nak cerita, tapi dekat hujung tu. Sabar kan? Kejap lah. Lalu ibu ya, bila saya dapat kesedaran agama, setelah habis SPM. Habis SPM barulah saya ambil start Sijil Tinggi Agama Malaysia. Habis start barulah saya sambung diploma pengajian Islam dan bahasa Arab. Habis diploma pengajian bahasa Arab barulah saya sambung degree syariah dan undang. Saya nak bagi tahu masyarakat awam, masa tu saya adalah masyarakat awam. Kita dari beruntung, anak-anak kita dari beruntung. Beruntung apa? Beruntung biasa dengan maksurat tu apa? Betul kan saya sebut saja? Maksurat. Betul kan? Biasa dengan maksurat tu apa? Bukan setakat biasa dengar. Tahu apa dia himpunan maksurat yang ada. Tahu kelebihan maksurat untuk diamalkan. Dan boleh mengajak orang untuk sama-sama bermaksurat. Tetapi saya pada umur sekolah rendah, saya tak tahu maksurat tu apa. Tak tahu. Sekolah menengah, saya tak tahu maksurat tu apa. Saya duduk dengar maksurat ni bila saya dah umur 18, 19, 20. Malu saya. Saya nak cerita yang tu. Tetapi alhamdulillah, dengan kebijaksanaan organisasi LKPIM. Puji LKPIM pula kan? Kena puji. Sebab apa? Minggu depan bukan bulan depan, next bulan-bulan kita nak buat program bersama. Kena puji. Berjaya apa? Mengadakan pengisian al-maksurah dengan mewujudkan perkongsian tentang bacaan al-maksurah yang selama ni kita tak pernah tahu. Dapat tahu.
Berapa banyak pahala organisasi Al-Ma'surat, organisasi Al-Ma'surat, organisasi LKPIM. Puji lagi. Nampak tak? Nak buat pahala ni bukan susah. Nak bagi pahala mengalir ni, semua orang maklumkan. Kita selalu dengar ustaz-ustaz cerita kepada kita, tuan-tuan, satu hari kita akan mati, tuan-tuan. Kita pun dengar, ya ustaz, memang kami nak mati dah ni. Lalu ustaz pesan pada kita, tuan-tuan, bila kita nak mati, nanti bila kita mati, tuan-tuan, 3 benda je yang boleh tolong kita, tuan-tuan. Selain daripada 3 benda ni, tak ada manfaat. Ustaz pun bersyarah kepada kita. Yang pertama, tuan-tuan, umur yang dimanfaatkan. Yang pertama, al-ilmun yuntafa'un bih, ilmu yang dimanfaatkan. Ustaz pun syarah kepada kita. Dah pasal ilmu. Maka ilmu ni apa? Ni yang LKPIM buat ni. LKPIM lagi. Yang tu yang akan membantu kita, ibu ayah. Pada ketika tu, ibu ayah, kalau kita ada emas di rumah, contoh, berapa banyak emas di rumah? Tak banyak, ustaz. Ada kot sekilo. Sekilo berapa banyak harga dia? Tak banyak, ustaz. Sekilo tu harga dia 600,000 je, ustaz. Di rumah kita ada apa? Kita ada rumah yang sangat indah, dihiasi dengan decoration, dipenuhi dengan ekon-ekon, seperti mana yang tuan-tuan telah infakkan duit kepada masjid, lalu masjid mewujudkan ekon-ekon, lalu dengan ekon-ekon itu tuan-tuan mendapat keselesaan. Lalu bila tuan-tuan selesa dengan keadaan di masjid, tuan-tuan suka datang ke masjid, jadi pahala. Itu kata pahala yang mengalir. Dan ketika itu kalau kita ada 1 kilo emas di rumah, bila kita mati 1 kilo emas itu tak membantu kita, tuan-tuan. Kalau kita ada rumah besar, rumah cantik, kita akan membantu kita, tuan. Kalau kita ada RM1, kita simpan konon-kononnya apa untuk kemudahan di hari tua kita. Kita akan membantu kita, tuan. Tetapi bila kita buat kebajikan seperti mana yang telah dikerjasamakan, dikolaborasikan antara masjid yang dipengurusikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Minggu, pengurusi nampak, dan LKPIM, lalu terjadilah, maka dapat pahala tu, pahala yang mengalir. Nak cerita, tuan. Yang pertama nak cerita, bagi biasa dengar maksurat tu apa? Faham tak faham nombor 2, amal tak amal nombor 3. Tetapi paling tidak kita biasa lalu. Jangan jadi macam orang macam saya, umur dah 18, 19 baru tahu maksurat tu apa. Baru pasal cerita maksurat. Cerita pengalaman masa saya tingkatan 3, sekolah menengah biasa. Saya masuk pertandingan. Pertandingan apa? Saya masuk pertandingan public speaking. Kalau bukan pusing, cikgu kalau cakap ramai-ramai ni apa nama orang? Choral speaking. Saya masuk satu pertandingan choral speaking. Saya ingat dia satu form 3 SMK Almo, form 3. Saya salah seorang peserta choral speaking. Choral speaking itu pula choral speaking bahasa Arab. Tak tahu bahasa Arab tak tahu, tapi ya, minat kita kepada bercakap di hadapan ni, tujuan untuk nak bagi ada keberanian boleh bercakap di hadapan, masuklah. Sebab saya dalam sekolah saya memang aktif dengan choral speaking, public speaking, syarahan, bersajak. Tuan, kalau saya bersajak masa sekolah dulu, sekali saya bersajak, bila masuk pertandingan mesti dapat nombor 1. Ustaz puji diri ustaz kan? Masuk choral speaking tu bahasa Arab. Dibuat di mana? Dibuat di satu pertandingan tu di sekolah agama. Saya ingat lagi, sekolah menengah Al-Irsyad di Penang. Saya nak bagi tahu apa? Bila setiap sekolah dihimpunkan, bila dihimpunkan masa perhimpunan tu, sebelum kita nak masuk pertandingan, dia orang sekolah agama ni, dia orang didedahkan dengan benda-benda yang ada kaitan dengan agama. Apa dia? Antaranya Asmaul Husna. Tuan tahu tak Asmaul Husna apa? Mama tahu.
Saya masa itu saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya punya malu bila dilaungkan ramai-ramai kan. Ya, kita sekolah kebangsaan biasa, nak lawan dengan sekolah agama. Bila dilaungkan, kena baca ramai-ramai. Saya ni muka ni, ya Allah, pada masa tu ya Allah, saya terkepil-kepil apa benda semua. Satu itu. Yang kedua, bagaimana Asmaul Husna. Yang ketiga, bila saya dengar lah, sekarang pandai dah lah. Dia dah up sikit, dia punya level. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minun. Cukup sikit. Kalau saya tanya seorang-seorang, tak tahulah. Kalau dites seorang-seorang ni, belum tentu 99 nama tu ada dalam diri kita. Dan pada ketika ni boyong, saya sangat tersentak. Saya malu, merah padam. Pasal apa? Mulut tu kemak-kemak. Padahal tak tahu apa pun. Nak cerita apa? Kita biasakan mendengar benda-benda tu. Dan nak biasakan mendengar benda-benda itu. Yang pertama dengan cara kita mencari. Yang kedua dengan cara kita datang ke masjid. Saya bukan daripada golongan keluarga agama. Saya tak didedahkan dengan masjid masa saya kecil-kecil. Kesedaran saya dapat sendiri. Bila apa? Bila saya tahu saya kurang. Bila saya tahu saya banyak tak tahu. Bila saya tahu benda yang sesimpel mungkin pada manusia, pada kebanyakan orang, benda itu simple tapi saya tak tahu. Tapi saya mengaku saya ni beragama Islam. Benda simple saya tak tahu. Sedangkan Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata siapa yang hafal, siapa yang amal. Yang pertama Nabi beritahu, Nabi beritahu Allah Ta'ala ni ada 99 nama. Yang ni saya dah syarah dekat kuliah subuh di Masjid Jami'ah Nur bulan lepas. Nabi kata Allah Ta'ala ni ada 99 nama, kecuali satu. Nak beritahu tahu 99 tak cukup satu lah. Bukan Allah Ta'ala kurang nama, tapi nak bagi tahu spesifik 99 nama. Lalu Nabi SAW pesan apa? Nabi kata barang siapa yang hafal, barang siapa yang baca, barang siapa yang amal daripada 99 nama Allah Ta'ala itu, dah halal jannah. Syurga. Susah kan masuk syurga? Atas muka bumi ni bolehlah sembang, senang syurga. Tapi nak buat sesuatu untuk nak masuk syurga, kalau tak kita. Makanya benda tu Asmaul Husna adalah benda basic. Masing-masing hafal. Paling tidaklah kalau pun tak faham makna, masing-masing yang hafal. Kalau saya tanya seorang-seorang macam mana? Kalau belum hafal, peluang kita ada luas lagi. Cubalah cari masa hafal. Maksurah. Kalau tak pernah baca, tak pernah dengar, carilah peluang tu. Biasa kenal benda. Itu cerita pasal maksurah. Itu bagi kita dulu. Panjangnya nak cerita. Dah nak cerita berdalil, tapi sebelum tu nak bawa lah benda tu. Bila masuk ke malam, tuan-tuan, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada carta organisasi. Saya tengok situ Mama Hajar Rukiah pun ada, kan? Ustazah pun ada. Saya tak ingat nama semua. Yang mana nama saya ingat saya tetik lah, kan? Pagi ni insya-Allah organisasi LKPIM dia orang akan sama-sama dengan masjid, kita akan buat qiyamul. Untuk aktiviti malam ni jam lebih kurang 3.30, 3.40. Sebab subuh kita jam 5. Subuh kita jam 5-6 minit. Itu kan 5-6 minit. Subuh kita lebih kurang itulah. Nasib baik saya betul 5 minit. Kalau salah sebut waktu solat, nampak sangat. Mesti tak jaga waktu solat. Pada subuh sekejap lagi, dalam 3.40 kita akan buat qiyamul. Qiyamul itu kita nak buat apa? Itu nama kemah ibadat. Itulah the ultimate of the essence of this program.
Dia pula nak cakap bahasa Inggeris. Nak mengajak kita untuk sama-sama buat ibadah. Dan insyaAllah 3.40 pagi sekejap ni tuan-tuan, kalau ada perkelapangan, datanglah. Baik lelaki, baik perempuan, datanglah. Kita akan sama-sama mengadakan Qiyamul Lail. Dalam Qiyamul Lail tu apa? Pagi tadi kan kita dah belajar solat-solat sunat. Jadi bila malam, kenalah praktis. InsyaAllah pagi ini antara solat yang kita akan buat sama-sama, kita akan buat solat sunat tasbih. Bila sebut tentang solat sunat tasbih, dalam satu riwayat hadis Nabi SAW, tetapi riwayat hadis itu berbeza pandangan. Ulama berbeza pandangan tentang kesahihan dia. Ada ulama kata yang itu hadis dhaif, ada ulama kata tak, bukan dhaif, itu hadis hasan. Ala kulli hal, hadis dhaif boleh kita guna untuk beramal. Untuk kita buat ibadah boleh, tak ada masalah. Baik. Nabi SAW sebut dalam satu hadis tentang salat sunat tasbih, yang mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara nak buat salat sunat tasbih. Yang pertama Nabi nak beritahu kat situ adanya salat sunat tasbih. Yang kedua, Nabi bagi tahu kepada kita bagaimana nak melaksanakan salat sunat tasbih. Key point dia kat mana saya nak beritahu? Di ujung hadis tu Nabi nak bagi tahu, kalau kita tak mampu, kalau mampu buatlah setiap hari. Kalau tak mampu, buatlah seminggu sekali. Kalau tak mampu, buatlah sebulan sekali. Kalau tak mampu juga, buat setahun sekali. Dan kalau tak mampu juga, paling tidak seumur hidup sekali. Itu daripada hadis Nabi SAW. Saya nak kat sini dulu saya pernah bercerita. Daripada hadis itu, makanya kita ni tahu banyak dah. Kita tahu banyak dah. Habis itu apa masalah kita? Masalah kita tahu banyak, sedar kurang. Masalah kita tahu banyak, amal kurang. Masalah siapa tu? Itulah masalah saya. Itulah masalah kita semua. Lalu apa kita nak buat? Bila kita sedar kita tahu banyak tapi amal kurang, bila dapat kesedaran, marilah kita sama-sama buat satu nama anjakan paradigma. Kita tambah baik sikit. Pasal apa kena tambah baik sikit? Kalau di sekolah pun kita ada namanya first level tadika. Selesai level tadika, dia masuk kepada primary school. Primary school, sekolah rendah betul ya? Ke sekolah menengah, primary school. Habis sekolah menengah kita upgrade kepada sekolah menengah. Habis sekolah menengah kita upgrade kepada sijil ataupun diploma. Habis diploma kita upgrade. Nak cerita kata apa? Kalau dalam bab pelajaran pun kita pulun, kita sungguh-sungguh, kita bubut untuk apa? Untuk nak ke next stage, next level. Dalam ibadat lagi-lagi lah kita nak kena sentiasa update supaya kita pergi ke next level. Kenapa kita kena sentiasa update diri, kemaskan diri, perbaharui diri ke next level? Sebab satu hari kita akan mati. Dan ketika mana kita mati, tidak ada yang boleh tolong kita dalam kubur. Ada bini cantik tinggal, ada suami handsome tinggal, ada anak-anak ramai tinggal. Lalu dalam kubur tu kita seorang-seorang. Bila seorang-seorang, siapa nak teman ni amal kita? Kalau kita rajin buat maksurah, nanti maksurah tu lah datang teman kita. Kalau kita rajin baca surah Al-Mulk, maka Al-Mulk tu lah nanti teman kita. Kalau kita rajin solat sunat tu lah nanti teman kita. Kalau kita ni orang yang kaya, ada banyak duit, kita rajin sedekah tu lah nanti teman kita. Kalau kita orang yang rajin baca Quran tu lah nanti teman kita. Kalau kita rajin datang masjid, amal datang ke masjid itulah yang akan teman kita. Makanya ibu ayah, kita akan buat sunat tasbih. Sunat tasbih ni dia sedikit lama. Tapi kalau nak kata lama, sembahyang tarawih kita boleh buat 20 rakaat. Saya antara benda yang menjadi kemaluan bagi saya, antara benda yang menjadi kemaluan pada saya setiap kali sembahyang, setiap kali masuk Ramadan, saya antara benda yang saya akan perhatikan orang yang lebih berumur. Contoh, saya pergi Ustaz Minggu. Saya Ustaz, tak habis sebut Ustaz Minggu. Yang tu je nama yang saya ingat.
Saya perhatikan kita dah umur lanjut, umur 60 lebih, tetapi kita kuat ibadah. Benda tu menyebabkan saya rasa malu. Aku ni muda lagi, separuh daripada umur Ustaz, tapi nak buat 20. Allah Ta'ala, berat kat kira-kira. Lalunya Allah Ta'ala hantar bulan Ramadan supaya kita ada dalam suasana ibadat. Apa dia suasana ibadat yang ada dalam Ramadan? Sembahyang sunat. Dengan kebijaksanaan LKPIM, dia nak wujudkan suasana ibadah, lalu dia wujudkan program namanya khemah ibadah. Dan dalam khemah ibadah tu dia wujudkan apa? Antaranya qiyamul lail. Sebab apa? Sebab dia nak ajak kita biasakan dengan ibadah. Sebab apa? Kalau kita seorang-seorang kita tak mampu nak buat, lalu dia wujudkan dalam bentuk program. Salat sunat tasbih lama, tak lama, lebih kurang 45 minit. Sebab apa? Ada lebih kurang 3 kali tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa rakaat? Kalau mampu buat 4 rakaat 1 salam. Kalau tak mampu buat 2 rakaat 1 salam, kemudian bersambung lagi 2 rakaat 1 salam. Itu semua sunat tasbih. Setiap kali rakaat, setiap kali perpindahan antara satu rukun kepada rukun, kita akan baca tasbih. Sebab tu dia jadi lama. Tapi kalau kita tak ada pengalaman buat benda, kita tak tahu. Dan insyaAllah pagi ini kita akan buat semua sunat tasbih. Selesai. Imam Ghazali pesan dalam satu warqah surat. Satu hari anak muridnya yang sangat rapat dengan dia, yang dah alim, yang dah tinggi ilmunya, dia rasa, dia datang satu perasaan. Kalau disebut dalam kitab yang dinamakan surat tu, Imam Ghazali telah mengarang satu kitab ataupun satu warqah surat yang dinamakan Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad bahasa Arab. Bahasa Kedayan, wahai anakku. Bahasa Kedayan, wahai anakku. Bahasa Melayu kita maksudnya wahai anak. Anak murid dia, macam mana dia tercetusnya kitab Ayyuhal Walad ni, anak murid dia rasa, dia kata apa dalam kitab ni? Dia kata, sesungguhnya aku telah menelaah pelbagai jenis ilmu dan telah menghabiskan umurku untuk mempelajari serta memahaminya. Maksudnya dia guna umur dia ni untuk tuntut ilmu sungguh-sungguh. Kalau dia umur 40 tahun itulah dia habiskan masa dia dengan ilmu, dengan cari guru, dengan membaca. Tuan, alhamdulillah, masjid kita setiap hari Sabtu, saya kongsi kalau yang tak tahu, kalau yang dah tahu, alhamdulillah, masjid kita setiap hari Sabtu lepas Isyak bermula jam 8.30 kita ada apa? Kita ada pengajian kitab turas. Kitab apa? Kitab Safinatun Najah. Kitab tu cerita tentang apa? Kitab tu cerita tentang sah batal salat kita. Kitab tu cerita tentang wuduk kita. Kitab tu cerita tentang bagaimana syarat-syarat wuduk, syarat-syarat sah salat, bagaimana perkara-perkara yang membatalkan salat. Maksudnya apa? Maksudnya kitab tu menceritakan ilmu fardu ain, dan setiap daripada kita wajib ada ilmu fardu ain. Makanya masjid telah mewujudkan salah satu kuliah pengajian berkitab pada hari Sabtu pada malam 8.30 bermula, insya-Allah kita panggil, kita jemput. Alhamdulillah guru kita, tuan guru kita sanggup sama-sama hadir. Dia luangkan masa untuk kita. Al-Fadhil Ustaz Syafi'i mengajar kita. Kalau tuan-tuan mungkin tak tahu, ini saya nak beritahu. Kalau tuan-tuan dah tahu tapi belum ada kesempatan hadir, cuba-cubalah hadir. Kalau tak mampu hadir, kita buat setiap minggu. Bermaksud kalau minggu tu ada 5 kali Sabtu, maksudnya 5 kali lah kelas. Kalau tak mampu hadir setiap minggu, hadirlah setiap 4 minggu. Kalau tak mampu hadir setiap 4 minggu, hadirlah setiap 3 minggu. Kalau tak mampu juga, paling-paling hadirlah sebulan sekali. Kalau tak mampu juga, tak tahu nak kata apa, tengoklah dalam Facebook. Tengoklah dalam Facebook. Kalau Facebook pun tak tengok juga, kenapa nak ajak kami tengok Facebook, Ustaz? Sebab kuliah kitab turas tu setiap minggu. Terima kasih kepada jawatan kuasa kita, terutamanya Haji Faiz, sebut lebih nama. Haji Faiz dia buat live
Dan live tu ada dalam Facebook masjid kita. Ustaz, saya tak mampu datang Ustaz. Sebab apa? Sebab saya ni ada masalah kencing tak lawas. Sentiasa berkamih. Saya pun dapat perkataan berkamih daripada Ustaz Syafi'i. Ustaz Syafi'i lidah dia lancar kedaya. Saya ada perkataan tu saya faham, tapi saya tak ingat. Dan saya tak erti nak sebut. Kita ni jenis sak-sak berkamih, sak-sak berkamih, sak-sak berkamih. Betul ke berkamih kencing? Lalu saya selalu berkamih ni Ustaz. Bila saya selalu berkamih Ustaz, tu sebab kenapa saya malas nak datang kuliah. Tak apa, kalau ada masalah kesihatan, buka Facebook masjid, tengok muka Ustaz Syafi'i. Dia mengajar apa? Ilmu fardu'ain. Promosi je. Ayalah promosi. Sebab saya pun tak mahu juga nanti Tuhan tanya, wah, bagi tahu dah dekat orang kampung ada kelas fardu'ain. Tu nanti saya jawab, tak bagi tahu. Dah kena rotan. Tak sebab tak sampai kan. Contohnya saya dah sampai kan. Menjadi kewajipan kepada tuan sampai kan pula pada orang alim, terutamanya keluarga kita. Lalu dia kata bahawa memadailah bagiku untuk mengetahui. Ustaz promosikan kerana Ustaz ini je, Ustaz lain. Tuan-tuan, masjid kita hari Khamis, hari Isnin kita ada Ustaz, hari Selasa kita ada Ustaz, hari Rabu kita ada Ustaz, hari Khamis kita baca Isnin, hari Jumaat tak ada Ustaz. Hari Jumaat tak ada Ustaz. Kalau ada orang Ustaz tu tak mamai. Saya tengah cari siapa Ustaz tu setiap hari Jumaat dia tak mamai. Saya harap tahun depan Ustaz tu setiap hari Jumaat ada main. Kalau tidak kita buang dah. Kan? Hari-hari dah. Dia kata memadailah bagiku untuk mengetahui yang manakah akan bermanfaat bagiku esok hari dan menemaniku di dalam kubur. Anak murid Imam Ghazali, dia tanya kepada Imam Ghazali, dia minta satu tuntutan yang khas. Tolong wahai Imam, tolong wahai Syekh, tolong ingatkan aku, tolong bagi tahu aku, tolong sebut dekat aku. Nampak tak? Ada dia tu dah alim. Anak murid Imam Syafi'i ni dia dah alim. Dia merendahkan diri. Dia tanya guru dia apa benda yang bermanfaat untuk dia, apa benda yang boleh menemani dia esok dia di akhirat dalam kubur. Sebab apa dia kata? Dan yang manakah yang tidak bermanfaat untukku agar aku tinggalkan? Allah. Pertama kita belajar ada apa? Kita dituntut untuk rajin-rajin minta nasihat. Sekalipun kita alim, kita minta nasihat orang. Sekalipun kita lebih tua daripada seseorang, kita minta nasihat bila ada orang yang boleh bagi nasihat. Dan itu adalah tuntutan. Yang kedua nak beritahu bahawa kita tak boleh ada perasaan suci. Kita tak boleh ada perasaan dah cukup. Kita tak boleh ada perasaan masuk dua tu. Baru nak masuk kitab ni, tak masuk begini. 7.23, ada 2 minit lagi. Kita tak boleh ada perasaan kita dah tahu semua benda. Itu ada. Makanya daripada situlah terwujudnya kita ayyuhal walad. Saya nak simpulkan pesanan yang pertama. Sebab nasihat ni bukan boleh sebut banyak-banyak. Sebut banyak-banyak, tak buat banyak-banyak, nanti Tuhan tanya, hantar banyak. Lima taqulu ma la taf'alun. Tahu banyak tapi tak buat. Cakap pandai tapi tak buat. Allah. Imam Ghazali sebut, dia kata apa? Duhai anak, salah satu yang terkandung dalam nasihat Nabi SAW kepada umatnya, apa dia? Salah satu tanda Allah menjauhkan diri daripada seorang hamba. Tanda Allah Ta'ala menjauhkan diri daripada seorang hamba apabila kesibukannya dalam perkara yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya. Allah. Kita kalau kawan-kawan kita menjauhkan diri daripada kita dah mental koyak. Kan? Kawan-kawan tak kawan dengan kita. Pasal apa? Kita handsome sangat. Kawan-kawan tak kawan dengan kita. Pasal apa? Pasal kita cantik sangat. Koyak, mental. Pasal apa? Kawan-kawan menjauhkan diri. Tapi pernah tak kita mental? Pernah tak kita rasa koyak? Pernah tak kita rasa apa-apa? Bila Allah Ta'ala menjauhkan diri daripada kita, macam mana kita nak tahu tanda Allah Ta'ala jauh daripada diri kita? Duhai anak, kata Imam Ghazali, salah satu yang terkandung dalam nasihat Nabi SAW kepada umat dia, apa dia?
Salah satu tanda Allah Ta'ala menjauhkan diri daripada seorang hamba ialah kesibukannya dalam perkara yang tidak ada kena-mengena dengan dirinya. Allah, maksudnya bila kita sibuk dengan benda yang tidak memberi manfaat di kubur kita nanti, bila kita sibuk dengan perkara yang tidak memberi manfaat di akhirat kita nanti, bila kita sibuk dengan perkara yang tak memberi kesan antara syurga dan neraka kita nanti, itu tanda Allah Ta'ala menjauhkan diri daripada kita. Tuan, manusia jauh diri daripada kita pun terkoyak. Kalau Allah Ta'ala jauh diri daripada kita, sama. Mudah-mudahan nasihat yang pendek itu kita ambil manfaat. Kita bermuhasabah. Saya bukanlah orang yang paling baik, tetapi menjadi tanggungjawab saya untuk sampaikan kepada kita sama-sama. Tuan mungkin tahu, saya nak ajak kita sedar. Tuan mungkin sedar, saya nak ajak tuan ibu ayah mama berfikir. Tuan mungkin berfikir, saya nak ajak marilah sama-sama kita beramal. Ibu ayah mungkin beramal, saya nak ajak marilah kita sama-sama konsisten. Ibu ayah mungkin dah konsisten, saya nak ajak marilah sama-sama kita ikhlas. Ibu ayah mungkin dah ikhlas, saya nak ajak, itulah tujuan kita beribadah. Ibadah di kemuncak ibadahnya apa? Ikhlas. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian itu ada manfaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maklum sekali lagi, insyaAllah pagi ini kita akan baca mulai. Tak ada kemampuan, datang. Kalau tak mampu, takut tak terjaga, marilah sama-sama tidur dengan saya di masjid. Apa tu? Ini sedang.